Ya, saudara, buah durian dari Malaysia kini mendapat permintaan tinggi di Singapura, Hong Kong dan China. Ya, dan siang tadi di bangunan Parlimen, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak menyertai anggota Parlimen termasuk pembangkang menikmati keenakan buah durian serta buah-buahan tempatan lain. Ya, dalam majlis tersebut selaras dengan kempen lebihkan makan buah-buahan tempatan. Sama kita saksikan. Dan kita Assalamualaikum. Dan salam satu Malaysia. Papaya